cikgu akan ajar pasal apa? Kalau nak tahu, cuba tengok dulu gambar-gambar ini. Ini gambar apa ya murid-murid? Betul, ini adalah gambar rumah. Okey. Yang ini pula gambar apa ya murid-murid? Cuba awak teka. Ada bangunan, ada pokok. Macam sekolah siapa? Sekolah awak kan? Ya, betul. Ini adalah gambar sekolah saya. Okey. Jadi, sebelum cikgu nak tanyakan soalan lebih lanjut, cikgu nak awak menyanyi sama-sama dengan cikgu, boleh tak? Okey, bagus. Cikgu akan pasang lagu dulu ya. Seronok tak kita nyanyi tadi? Seronok kan? Okey, sekarang ni cikgu nak tanya pula perbezaan dua gambar ini. Yang pertama ini adalah gambar rumah. Nampak ni rumah saya. Yang kedua ini adalah sekolah saya. Okey, kalau kita nak belajar, kita pergi ke rumah ke sekolah? Ya betul, kita haruslah pergi ke sekolah untuk belajar. Kalau kita nak tidur, kita tidur di sekolah ke rumah? Ya betul, kita tidur di bilik tidur dalam rumah. Pandai, tepuk tangan untuk semua. Okey, sekarang ni cikgu nak awak ceritakan pengalaman awak sewaktu awak di rumah ataupun di sekolah. Apa yang ada di rumah, apa yang berlaku di rumah, apa yang ada di sekolah, apa yang berlaku di sekolah. Awak boleh ceritakan semuanya, tapi cikgu akan panggil salah-salah tau. Okey, sekarang ni cikgu nak bawa awak semua kita meneroka ke sekolah ini. Kita lihat apa ruang yang ada di sekolah dan apa bahan-bahan yang sering digunakan di sekolah. Jom. Seronok tak dah meneroka ke sekolah? Macam-macam ruang dan bahan yang awak tahu kan yang ada di sekolah ni. Okey, sekarang ni cikgu nak awak ikut sama-sama dengan cikgu untuk mengenali perkataan-perkataan ruang yang ada di rumah dan di sekolah. Boleh? Okey, kita mulakan dulu di rumah saya. Okey, ikut cikgu. Rumah saya. Rumah saya. Pandai. Okey. Ini adalah bahagian ruang tamu. Ruang tamu. Bahagian utama dalam rumah adalah ruang tamu. Di ruang tamu awak buat apa? Nampak ada gambar apa? Ada gambar TV. Siapa selalu tengok TV dekat rumah? Itu maknanya awak duduk di ruang tamu. Ada sofa, ada TV. Itu adalah perkara biasa yang sering dilakukan di ruang tamu. Ataupun kita selain daripada tengok TV, kita juga akan saling berborak bersama keluarga kita. Okey, seterusnya kita ada gambar bilik tidur. Bilik tidur. Pandai. Ini adalah ruang awak untuk tidur. Bukan tidur di sekolah tetapi tidur di dalam bilik tidur. Pandai. Waktu bila je awak akan tidur? Waktu malam. Pandai. Okey, seterusnya adalah bilik mandi. Itu cikgu. Bilik mandi. Bilik mandi. Pandai. Bilik mandi adalah ruang untuk awak membersihkan diri. Bila je awak membersihkan diri? Ya betul, sebelum pergi ke sekolah dan waktu pulang ke sekolah. Pandai. Ruang seterusnya adalah dapur. Dapur. Dapur ini adalah tempat ibu-ibu kita memasak. Selesai sudah ruang-ruang di rumah, sekarang kita belajar ruang-ruang di sekolah. Okey, ini adalah sekolah saya. Sekolah saya. Pandai. Cantik tak sekolah awak? Cantik. Okey. Ruang yang pertama ada di sekolah ialah ruang belajar. Ruang belajar. Ruang belajar ini tempat awak belajar, menulis, mengira dan sebagainya. Seterusnya adalah ruang bermain. Ruang bermain. Okey, ruang bermain ini tempat awak bermain di taman dan juga bermain permainan di dalam. Ini pula ruang urus diri. Sekali lagi, ruang urus diri. Ruang urus diri di sekolah adalah tempat untuk awak belajar macam mana untuk mengurus diri. Contohnya sikat rambut, pakai butang, pakai baju dan macam-macam lagi. Okey, ini pula adalah ruang guru. Ruang guru. Ruang guru adalah tempat guru membuat kerja. Okey murid, sekarang ni cikgu nak buat aktiviti menyusun objek. Objek apa cikgu? Objek yang awak selalu nampak di rumah dan di sekolah. Okey, contohnya. Yang pertama, ini apa murid-murid? Ini adalah pemadam papan putih. Pandai. Ini apa murid-murid? Ini adalah buku yang selalu awak baca di sekolah. Ini adalah gam. Pandai. Ini adalah pensel yang awak selalu menulis waktu membuat kerja di sekolah. Ini adalah pen marker yang cikgu selalu gunakan untuk menulis di papan putih. Ini adalah pemadam.
Ini pula pembaris. Okey. Yang ini pula berus gigi. Berus gigi, selalu awak berus gigi di mana? Di rumah pagi-pagi. Okey, ini pula ubat gigi yang selalu awak guna untuk berus gigi. Okey, ini pula sabun basuh badan yang selalu awak gunakan untuk mandi di rumah. Pandai. Ini pula cawan yang awak akan selalu guna untuk minum air di rumah. Ini pula mangkuk yang awak selalu guna untuk makan di rumah. Pandai. Okey. Murid-murid boleh nampak tak perbezaan bahan-bahan ataupun objek-objek yang cikgu tunjukkan? Okey, bagus. Sekarang ini cikgu nak awak datang seorang-seorang untuk melakukan aktiviti menyusun objek. Menyusun macam mana tu? Menyusun, masukkan dalam bakul yang ada dua gambar yang berbeza. Cikgu boleh beritahu. Gambar yang pertama adalah gambar sekolah. Gambar yang kedua adalah gambar di rumah. Okey, dengan objek-objek yang cikgu tunjuk tadi, cikgu nak awak ambil satu persatu bahan dan masukkan di dalam bakul yang ada gambar sekolah dan rumah. Contohnya, okey. Contohnya, cikgu ambil berus gigi. Okey, selalu kita berus gigi di mana murid-murid? Di sekolah ke? Tak, kita akan memberus gigi pagi-pagi di rumah. Jadi, kita letakkan dalam bakul yang ada gambar rumah. Ini, pandai. Okey, kalau ini pula pensel. Ini adalah pensel. Selalu kita menggunakan pensel untuk membuat kerja di sekolah. Pandai. Di mana satu gambar sekolah? Ini ke ini? Ya, betul. Yang sebelah kanan ini. Ini adalah gambar sekolah. Masukkan dalam bakul sekolah. Macam tu murid-murid. Boleh faham? Selesai aktiviti menyusun objek, sekarang ni kita berangsur kepada aktiviti yang seterusnya, iaitu mencipta rumah dan sekolah menggunakan blok Lego. Okey murid-murid, nampak tak ini apa? Ya betul, ini adalah blok Lego. Jadi dalam aktiviti ini, cikgu nak awak membina satu buah rumah ataupun satu buah sekolah yang dengan menggunakan Lego, tetapi cikgu akan bahagikan awak semua kepada 4 kumpulan kecil supaya awak dapat bekerjasama dalam membina rumah ataupun sekolah yang awak sukai. Cuba awak tengok bangunan Lego yang cikgu buat. Ini adalah sebuah sekolah. Sekolah cikgu yang sangat cantik, berwarna-warni dan ada bentuk yang unik, iaitu bentuk segitiga. Okey, sekarang ni cikgu nak awak pula menceritakan bangunan sekolah atau rumah yang awak dah binakan dengan Lego-Lego ni. Boleh? Cikgu nak panggil satu kumpulan seorang saja yang akan menceritakan. Okey, tanya kepada semua murid yang dah terlibat dengan aktiviti mencipta rumah ataupun sekolah menggunakan blok Lego. Jom kita teruskan aktiviti seterusnya. Aktiviti yang seterusnya adalah aktiviti bermain peranan. Dalam aktiviti ini, cikgu telah menyediakan dapur mainan, barang-barang masakan dan juga ada blender masakan, ada pemanah bawang putih, ada marker dan juga buku. Okey, apa yang cikgu nak awak lakukan dalam aktiviti bermain peranan ini? Cikgu nak awak berlakon untuk menjadi apa-apa sahaja yang awak ingin lakukan sewaktu awak berada di rumah ataupun di sekolah. Contohnya, sewaktu di rumah, awak nak berlakon jadi macam mak awak untuk masak-masak. Jadi, awak boleh gunakan permainan masakan ini dan awak boleh berlakon dengan kawan-kawan awak untuk bermain masak-masak bersama-sama. Okey, selain itu juga kalau di sekolah, awak juga boleh bermain cikgu-cikgu. Contohnya, salah seorang daripada awak akan menjadi cikgu dan selebihnya menjadi seorang murid dan sebagainya. Ikut aktiviti awak, cikgu tak kisah. Asalkan jangan bergaduh. Dan lagi satu, selepas awak selesai bermain, awak rasa nak cuba permainan lain, awak boleh bertukar dengan kawan kumpulan awak yang lain ni dan kumpulan yang lain tu pula bermain masak-masakan. Macam tu. Okey, boleh faham? Okey semua, berakhirlah sudah aktiviti pembelajaran kita hari ini. Jadi, cikgu nak ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada awak semua kerana dah berjaya melakukan aktiviti pembelajaran yang ada pada hari ini. Okey, sebelum balik, cikgu nak tanya, dalam banyak-banyak bahagian ataupun ruang yang ada di rumah dan di sekolah. Okey, kita mulakan dengan di rumah dulu. Apakah bahagian kegemaran kamu yang ada di rumah? Okey, pandai, bagus. Apa pula bahagian kegemaran kamu yang ada di sekolah? Okey, bagus. Tepuk tangan untuk semua. Akhirnya cikgu dah nampak yang awak boleh tahu dan ingat nama-nama, bahagian dan perbezaan yang ada di sekolah dan rumah.